Jurukon lah menentukan sempadan di mana mangrove area, di mana kawasan boleh dibangunkan, di mana zon ni tak boleh dibangunkan, di mana kena kekalkan hutan, di mana sungai dan sebagainya. Selamat datang ke Konvensyen Geomatik Kebangsaan 2025. Welcome to opening ceremony, Geomatic National Convention 2025. On behalf of our committee, it is our honor to have Kedah State Secretary Yang Berhormat Datuk Seri Haji Norizan bin Hazali together with us today. It is our glorious moment for all of us together in Langkawi Island, the jewel of Kedah. Stand up as one of Malaysia's most enchanting destinations, breathtaking natural landscapes and vibrant cultural heritage. We are so blessed in this crown jewel island for a couple of days. Alhamdulillah pada hari ini kita merasmikan satu Konvensyen Geomatik peringkat kebangsaan yang dianjurkan oleh pihak Persatuan Juruko Tanah Malaysia bersama dengan Majlis Bandaraya Al-Ustaz di Pelangi Beach Resort dan di Langkawi. Dan pada hari ini penyertaan bersama 24 orang yang hadir dari seluruh negara yang melibatkan Datuk Bandar, Majlis Bandaraya, yang di-Ketua Majlis Kebandaran, Majlis Daerah, semua juruko-juruko daripada pemaju-pemaju persatuan perumahan, persatuan perumahan dan semua yang terlibat dengan kerja-kerja ukur atau geomatik ni. Pentingnya konvensyen seperti ini adalah untuk memberi pendedahan bukan sahaja kepada peserta, malah kepada masyarakat tentang kepentingan kita menyelesaikan isu-isu geometrik atau pengukuran di tapak. Kerana bila penyelesaian ini bermula, penyumbang data utama adalah bermula daripada juruko-juruko. Jadi kalau kita tak menyelesaikan isu basic, bermakna kita nak merancang, kita nak membangunkan satu tempat itu sukar. Sebab itu sebenarnya pentingnya diadakan konvensyen ini, kerana peranan inilah yang dimainkan oleh juruko. Dan saya dipahamkan ada 8 tas kerja dibentangkan dan banyak paper ini dibentangkan oleh Datuk dan sebagainya untuk menyelesaikan isu-isu nasional. Sebagai contoh, ada paper berkaitan dengan pemutihan sekolah-sekolah agama yang dia ambil contoh di Selangor atau Selangor. Jadi pihak di negeri lain boleh mengambil contoh bagaimana Selangor membuat pemutihan sekolah-sekolah agama yang masih dalam syarat pertanian atau yang tidak ada CS dan sebagainya. Dengan menyelesaikan isu geometrik awal ini, maka tindakan-tindakan selanjutnya kita dapat laksanakan. Begitu juga dalam isu strata title, banyak juga perkara yang kita kena selesaikan, dan strata title ni kebanyakan dia melibatkan Kuala Lumpur, Selangor, Penang, Johor Bahru dah banyak. Yang lain ni boleh juga ambil pada nak start ni, kita boleh gunakan pengalaman yang ada ni untuk kita betul-betul start. Pada saya konvensyen ni satu yang baik lah. Selain daripada menyumbang data utama, dia juga memberi satu dari segi untuk merancang dari segi pembangunan peta topografi, peta pembangunan negara, dari segi tadi saya sebut tentang alam sekitar. Walaupun kita tak nampak peranan jurukon ni kat mana kita nak menjaga alam sekitar atau alam kita, sebenarnya ada. Jurukon lah menentukan sempadan di mana mangrove area, di mana kawasan boleh dibangunkan, di mana zon ni tak boleh dibangunkan, di mana kena kekalkan hutan, di mana sungai dan sebagainya. Jadi itulah pada saya satu konvensyen yang baik yang sama-sama dapat menggembeling buah fikiran untuk kemajuan negeri dan negara. KJK 2025 terbaik.